Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada abang dan juga kak, follower-follower Medical Rehab. Hari ni saya nak tunjuk kepada abang dan juga kak produk yang baru yang ada dekat Medical Pharmacy, iaitu bed turnover. Apa bed turnover tu abang kak dia? Ini barang dia, saya nak tunjuk dulu. Ini adalah bed turnover. Nampak bentuk dia macam gini abang dan juga kak dia. Cara penggunaan dia pula macam mana dan sesuai untuk siapa? Dia sesuai untuk orang yang sakit bahagian lumpuh lah, orang cakap lumpuh ataupun yang tak boleh nak bergerak dari segi kaki dia. Jadi kita nak menguruskan dia ataupun nak cuci dia punya najis, sangat senang lah menggunakan ini saja. So macam mana cara penggunaan dia? Jom saya tunjukkan kepada abang dan juga kak. Luncur. Cara penggunaan dia sangat senang dan juga abang dan juga kak kena tengok macam mana nak menguruskan pesakit kan. Kadang-kadang pesakit ni bila dah terbaring ataupun pesakit tu dah tak boleh nak bergerak, dia memang susah untuk kita nak cuci dia punya najis dia ke atau nak bersihkan dia kan. So bila ada benda ni, dia memudahkan kita dan juga memudahkan pesakit tu. Salah satu cara dia adalah macam ni bang. Abang masukkan dia dekat sini dan terus masukkan di bahagian kaki ni bang. Okey. Bila masuk kepitkan je, abang angkat naik. Nampak bila dah terangkat naik macam ni bang, pesakit kena tangan dia duduk macam ni. Jangan tunjuk muka dia, tangan macam gini. Lepas tu kita tolak je bang. Kita tolak macam tu. So bila dah macam gini bang, senang untuk kita nak cuci dia punya najis. So untuk memudahkan pesakit bang. So ini adalah kegunaan dia bang. Kepada abang dan juga kak nak dapatkan barang ni di mana? Di Medical Pharmacy, pusat rehab terbesar di Kelantan. Dapatkan sekarang untuk mudahkan pesakit orang tua ataupun adik-beradik abang dan juga kak untuk menjaga pesakit. Sol.